pula saya kata, biar betul aku dapat best employee. Memang terkejut lah, memang terkejut sebab tak pernah fikir pun nak dapat best employee. Kita kerja ikhlas kan, supaya orang kata, kita bukan nak tunjuk kita bagus ke tak, tapi orang nampak hasil kerja kita, macam tu. Okay, Assalamualaikum, nama saya Haslindawati binti Hasrul Yasrul. So di sini saya sebagai team leader lah. Saya dah bekerja selama 5 tahun lebih. So sebelum ni saya dekat 163 Mungkiara. So saya transfer ke main place lah untuk sebagai dinaikkan jawatan sebagai team leader. Biasanya kita akan buat menyedia macam harian lah, macam manage manage staff. Lepas tu selain tu kita akan top up barang. Kalau receiving datang ke apa, kita memang kena top up barang. Kalau tak ada customer, saya terpaksa OT. Kadang-kadang seminggu 4 kali lah kalau kita seorang staff dulu. Tapi nasib baiklah sebab kita ada team leader kita punya store manager kita boleh backup kita. Itulah paling tapi seronok lah. Dulu penat rasa macam nak berhentilah, penat gila. Lepas tu store manager cakap tak payah berhenti, kata tahan. So tak sangka pula sampai sekarang pula boleh kerja. Sebab kita kerja 12 jam kan, letih. Lepas tu dengan kalau time receiving, dulu pun pernah store manager seorang, team leader seorang, staff seorang. Tu sepaksa kita ambil helper. So yang tu memang pernah give up lah. Handle customer ni yang, yalah, customer kan macam-macam masalah perangai. So ada yang okey, ada yang tak okey tu macam dia contoh kalau barang tu dia nak pulangkan balik, refund ke, yang tu susah sikit lah. Yang tu kadang-kadang diorang sampai dia nak juga benda tu. So kita macam macam kita team leader ni kena layan jugalah diorang punya kerana tu. So kita akan tukar jugalah, refund juga barang diorang ataupun tukar dengan barang yang lain. Seronok sebab kita punya environment kita. Macam kadang-kadang kat sini macam mana kita nak handle customer. Lepas tu kawan-kawan yang boleh yang satu kepala lah dengan kita. Macam tak ada gap lah dengan team leader dengan staff. Macam tu. Selama di Ion ni, inilah paling membanggakan lah sebab dapat best employee, sebab tak pernah fikir pun. Sebab area manager saya, Cik Fikri tu pun dia pernah dapat best employee. So saya macam mana dia boleh dapat? So macam bila tak sangka pula lepas 10 tahun saya pula dapat. Tu memang best gila. Dia pun macam senyum aja. Tak sangka pula dia punya staff dia, sebab dulu daripada store manager saya, lepas tu dia jadi area manager. So banyak lah dia punya dia bagi semangat untuk kita supaya teruskan walaupun tak ada staff, kerja je Linda. Macam tu. Lepas tu dia mesej saya, dia kata, "Weh Linda, hang tahu tak? Hang dapat best employee." "Mana saya tahu, saya cuti hari Rabu," dia kata. "Hang ni macam macam sibuk sangat," dia kata. "Dah tu mana kita tahu, dah kita cuti. Kita tak ada nak tengok handphone, betul tak?" Lepas tu dia bagi tahu. Tu macam saya kata, biar betul aku dapat best employee. Memang terkejut sebab tak pernah fikir pun nak dapat best employee. Kita kerja ikhlas kan, supaya orang kata, kita bukan nak tunjuk kita bagus ke tak, tapi orang nampak hasil kerja kita. Macam tu. Tu Haslindawati, tahniah atas prestasi cemerlang from Aziza, saya punya store manager, main place. Tu Haslindawati, anda sangat layak. Thank you atas sumbangan besar anda kepada tim, from Zaliha, staff. Tu Haslindawati, syabas kerana meraih anugerah pekerja terbaik from Farah. Tu pun staff saya juga. Seronok lah sebab sekurang-kurangnya ada orang wish. Kakak bila dengar kan lagi bersemangat nak kerja. Mana tahu boleh dapat lagi naik pangkat. Ciba. Susah senang diorang selalu ada lah support antara satu sama lain lah. Itulah. Tak sia-siakan lah. Macam tu. Saya tak sia-sia lah kita punya yang kita buat. Kalau boleh kerja tu memang kena ikhlas. Kalau tak ikhlas susah. Memang kena konsisten lah. Sebab tu saya akak suka kalau pergi kerja kena tepati masa. Tak boleh lambat. So akak tak nak benda tu jadi terikut sampai kita kerja lagi. Makin lama kita kerja, makin kita tak ikut SOP. Sebab tu akak suka datang kerja walaupun setengah jam awal pun akak akan datang. Try datang awal. Macam tu. Jangan niat datang kerja cuma gaji je. Kita kena ikhlas dalam bekerja. Lepas tu masa tu kena
kena tepatilah. Memang masa tu memang akak memang kalau kedatangan akak tak pernah lambat. Memang tak pernah lagi dalam tak MC kena kurangkan. MC tu tolonglah kurangkan. Memang MC tu memang dia buat kita jadi pekerja yang macam orang kata kau ni asyik MC je. So orang tak suka. So orang yang lain pun macam kita punya staff lain pun tak suka kita selalu MC. Lepas tu selalu tolong bantu-membantu. Kalau macam kita tak settlekan satu kerja, kita cakap kat dia, boleh tolong tak settlekan, habiskan, macam tu. Lepas tu ikhlas dan bertanggungjawab, ikut SOP. Itu penting.